Negara ASEAN yang mana memiliki kadar pengangguran yang rendah? Ternyata Kemboja menerajui senarai kadar pengangguran terendah kalangan negara ASEAN, iaitu Kemboja dengan kadar 0.26% kadar pengangguran, diikuti Thailand 0.7%, sementara Laos pula 1.2%, Singapura 2.1% dan Vietnam 2.2%. Mesti ramai fikir, kenapa kadar pengangguran negara ni rendah? Negara yang disebutkan tidak sekadar memiliki pengukuhan ekonomi, tetapi turut disokong oleh struktur pasaran kerja yang lebih baik. Antaranya, negara ini memiliki sektor pertanian yang sangat besar. Kedua, negara sedemikian juga merupakan negara yang memiliki data migrasi tenaga kerja yang sangat besar, iaitu berhijrah ke negara lain untuk melengkapkan portfolio pasaran kerja mereka. Ketiga, sebilangan negara pada senarai tersebut memiliki sistem pendidikan dan program upskilling yang sangat baik. Perihal ini sekaligus memperlihatkan graduan pada negara tersebut menepati kehendak pasaran. Sementara melibatkan kemahiran pula, kumpulan negara ini memberi tumpuan kepada kemahiran baru seperti AI, analisis data dan teknologi hijau. Dengan adanya keupayaan tersebut, ini memenuhi permintaan tinggi pada tenaga kerja mahir di pasaran semasa.